Hello guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita orang dekat Bagan Lalang. Selalunya korang akan nampak I pergi healing, tapi kali ni I bercamping. I pergi satu malam je. So ini adalah kemah kita orang. Satu kemahnya. So mungkin I akan tidur dekat macam mana? Tengoklah macam mana kita adjust. I ingatkan banyak je kemahnya. Rupanya ada satu je. Tak apa. Next time kita akan tambah lagi kemah. Jadi sekarang ni pukul 6 dah. Okay, kita nak tunggu sunset, layan angin petang-petang. Betul tak Fatin? Betul. Okay, so now I nak pergi jalan-jalan dekat pantai. Let's go! Okay guys, so kita orang dekat tengah-tengah tengah pantai, tapi airnya masih surut. Okay, jadi sekarang ni kita orang nak OOTD dahulu. Woo! Bongok. Kita orang nak OOTD di petang hari. Let's go! Dah sunset dah. Kita nak OOTD dekat sana sebab air masih dekat sana. So perjuangan nak OOTD ni mestilah kena ada. Let's go. A few inches later. So now mama tengah bakar ayam. Wih, sedapnya. Sekarang ni dah maghrib dah, nampak tak tu sunset kat sana. Sangat-sangat cantik. So kita tunggu mama masak untuk makan malam. Mama hai. Hehe. Okay guys, so kita orang dah mandi semua. It's time to sleep. I sambung esok. I di dalam air. Sebab air masih surut, tapi dia dah naik dah. Anjay! Nak buat yang macam palsu tu. Kita orang mandi-mandi, kita orang akan pergi ke satu tempat. So korang kena stay tune. Jangan skip YouTube I, okay? Guys, tengok ni nampaknya ada orang sedang menjadi orang-orang lumpur. Abang nak jadi apa bang? Abang nak jadi apa? Nak buat tangan ni jadi besar. Okay, kita akan tengok hasilnya. Ini orang yang tengah hidup. Okay, nampaknya air kita dah nak naik dah. Tadi, tapi panas lah sikit kat sini. Setelah ada pukul 9 mana mandi parah. 12 nanti surut. Magic kan? Sekarang dah siap dah cantik-cantik dah. So next station lepas ni kita nak pergi makan nasi ambeng dekat area Bagan Lalang ni. Orang jangan skip YouTube I setiap saat, setiap minit semua menarik-menarik. So tengok je sampai habis, okay? Sebab tu belakang barang pergi pun banyak, balik pun banyak. Biasalah kalau dah family-nya ramai, anaknya banyak, macam ni lah. Tiba. Okay, bye. Now kita orang dah sampai dekat kedai nasi ambeng di Rebus dekat area Bang Horis Homestay Sepang. Kita baca. Sangat nice tempatnya. Kita dikelilingi dengan pokok-pokok buluh. Ramai juga orang dalam ni. So dia rasa sejuk sikit sebab dalam buluh kan hijau-hijauan. Pala tahu jauh. Sebab dia jadi udara dia sedap lah gitu. Apa ni? Comel. Comel. Let's go. Kita nak makan lapar perut kan. Tengok ni. Comel lah dia punya view. Okay, jom kita ikut mama pergi order makanan. Kita nak makan nasi ambeng. Mama. Okay. Mana order apa? Nasi ambeng. Kita semua nak makan nasi ambeng.
Nasi ambeng dia famous kat sini. Kita jalan-jalan. I sangat recommend korang datang sini sebabnya dia sejuk. Tempat dia sumpah cantik. Lepas tu rasa macam korang duduk dalam hutan, tahu tak? I rasa macam I ni tengah hiking sekarang ni. Vibes dia macam tu. Dia tak panas pun. Walaupun sekarang pukul 12 tengah hari yang matahari terpacak, tapi sumpah tak panas. Tempat ni dia memang cantik tau. Tapi spoilnya sebab dia tak ada tak ada line. Jadi masuk dalam ni memang korang untuk makan, untuk spend time dengan family. No IG ke apa ke, macam tu lah. Sebab dia tak ada line dalam ni. Betul-betul lah serupa macam korang tengah hiking. Vibe dia gitu, line pun tak ada gitu lah. Mungkin kalau selain U-Mobile adalah line. Tapi kalau macam U-Mobile tak payahlah. U-Mobile kat mana-mana pun tak ada line. So total dia 1 packs RM14. Kita orang beli 5 pack, so harga dia RM92. Okey lah sekali dengan air mah. Sekali dengan air. Okey lah di bawah buluh-buluh ni. Okay, nice view, nice harga. Okay, kita akan tengok ibu-ibu Datin dan datuk-datuk di sini. Okay guys. Tak ada apa pun nak cakap semuanya. Okay, tunjuk sikit kita punya family ni. Dan cameraman kita pun. Item bikai kita dah sampai. Jom kita buat ASMR. Refreshing tu. This is so delicious. Nasi ambeng kita dah sampai. Tapi I punya ni lauknya rendang. Ni pun sama, ungkep katanya. Ini lauknya ayam goreng. Sebegini kalian, sangat delicious. Okay, jadi kita akan makan dahulu. Okay, correction, ni nasi ucapan. Ni nasi ungkep. Dan lagi satu tu nasi bacaan. Mau ayam. It's delicious.